Halo bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita company ada baru punya stok mari. Boleh nampak ini dua pintu punya kereta. Okey, tahun 2013 Honda CRZ Honda CRZ 1.5 auto. Harga cuma jual 34,800. Kereta ni CRZ facelift lah, JFF2. JFF2 sebab dia dalam ada pedal seat tengah Sport Plus lah. Okey. Boleh nampak dia cat masih okey lagi, cuma bubung punya leka tak cantik. Ini biasa boleh polish kasih dia shining balik punya. Okey. Dia cuma kotor saja. Lepas tu dalam macam ni. Okey, JFF2 punya dalam warna merah punya. Sini merah, jahit merah. JFF1 punya jahit biru. Lepas tu dah ada leather lah, dah ada leather. Sport Plus. Lepas tu pedal sheet ada. Okey, tadi saya sudah start kereta, hybrid ada cas lah. Sebab ini 1.5 hybrid lah. Okey. Belakang sempit saja. Tapi ini kereta owner lagi servis pada Honda. Mileage 130. Okey, tadi saya sudah cek, receipt semua ada. Receipt semua ada. Pada Honda sini. 130 lebih. Okey, belakang macam ni. Dia ada spoiler besar-besar lah. Okey, tahun 2013 tahun 2013 Honda CRZ 2 pintu punya. Kecil punya sport car. Kalau kereta ni loan bulanan 600 lebih. Kita benar jual lah. Saya sendiri punya pun sudah jual. Bulanan 600 lebih. Ikat tak silap 6 tahun lah. 6 tahun. Boleh tapak yang kereta ni. 6 tahun 600 lebih dekat 700 lah. Kalau bos-bos dan kawan-kawan saya tengah cari, ini sudah ada keluar lah. JFF2 punya. JFF1 dengan JFF2 punya belakang tak ada spare tayar. JFF1 ada spare tayar. Kalau bos nak tengok belakang, kalau belakang tak ada spare tayar, JFF2. Sport plug button ada. Itu JFF2 lah. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.